Inilah dia, Brookhaven Ahli Sihir. Tempat semua ahli sihir tinggal. Bangunan di sini sama macam Brookhaven biasa, tapi lebih cantik. Malah, ada sungai panjang yang mengalir di tengah-tengah bandar. Pada awalnya, semua ahli sihir hidup aman dan tenang. Tetapi semuanya berubah apabila seekor naga besar muncul dan menyerang bandar. Semua ahli sihir cuba melawan, tapi mereka kalah sebab naga itu terlalu kuat. Sekarang, Brookhaven Ahli Sihir dalam bahaya besar. Sebab itu saya datang. Saya perlukan bantuan Yen dan alien misteri untuk kalahkan naga itu. Wah, tak sangka. Ahli sihir pun ada Brookhaven mereka sendiri. Kalau macam tu, jangan buang masa lagi. Jom kita teroka dunia ahli sihir dan lawan naga itu. Bagus, kita dah sampai. Sekarang saya akan buka portal untuk masuk ke dunia ahli sihir. Abra, kadabra. Cepat naik. Bot ni akan bawa kita masuk ke dunia ahli sihir. Hebatnya, awak berjaya bina portal tu dalam sekelip mata. Bersiap, sedia Yen. Kita dah nak masuk dalam portal ni. Gelapnya dalam portal ni. Wah, jadi inilah dunia ahli sihir. Cantiknya Brookhaven ahli sihir ni. Di sebelah kiri Yen, ada istana raja yang besar. Tak sangka, ramai juga orang dekat Brookhaven ahli sihir ni. Banyak benda sama macam Brookhaven biasa. Tengok tu, ada kedai runcit Brookhaven. Kedai burger pun masih ada dekat sana. Kita sudah sampai. Sekarang kita akan turun di jeti depan tu. Yen, alien misteri. Selamat datang ke Brookhaven Ahli Sihir. Saya ada satu rancangan. Jom cepat, ikut saya. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi ke Bank Brookhaven, tempat di mana semua ahli sihir keluarkan duit. Abra, kadabra. Nah, Yen. Nah, alien misteri. Ambil duit ni. Wah, banyaknya duit. Tapi, kenapa awak bagi kami duit? Sebab awak berdua baru sampai di sini. Jadi, awak kena pakai baju macam ahli sihir. Gunalah duit ni untuk beli baju ahli sihir. Wow, kita nak beli baju ahli sihir. Kat sana ada kedai baju Brookhaven. Jom kita masuk. Wah, banyaknya baju ahli sihir yang cantik. Yen tak tahu nak pilih yang mana satu. Alien misteri nak pakai baju warna hitam ni. Yen nak ambil penyapu ahli sihir ni. Tengok, kami berdua dah pakai baju macam ahli sihir. Kamilah ahli sihir Yen dan ahli sihir alien misteri. Wah, bila pakai baju ni, awak berdua memang nampak macam ahli sihir. Jadi, lepas ni kita nak pergi mana? Tengok tu. Itu kan kolam renang Brookhaven. Tapi dalam kolam ni, ada awan dengan bintang.
Seronoknya, kita boleh lompat-lompat di sini. Seronok sangat dapat melompat di sini. Siapa mereka ni? Mereka ni kumpulan ahli sihir jahat. Hah, ahli sihir pun ada yang jahat ke? Ya, ada. Dalam dunia Brookhaven ahli sihir, kami ada sistem macam piramid. Tingkat paling atas ialah raja. Raja ialah ketua semua orang. Di bawah raja ada askar. Askar jaga keselamatan tempat ni. Lepas tu ada ahli sihir. Mereka guna sihir untuk tolong orang. Dan paling bawah ialah penduduk biasa. Tapi dalam ramai-ramai ahli sihir, ada juga yang pilih untuk jadi jahat. Alamak, takutnya. Harap-harap kami berdua tak jumpa kumpulan ahli sihir jahat ni. Itu kan? Oh tidak, naga tu dah kembali. Semua orang, cepat lari selamatkan diri. Naga sudah kembali menyerang bandar. Alien misteri. Sudah tiba masa untuk kita bertindak. Jom kita lawan naga itu. Jom. Mantra, cahaya. Yen sudah ada di atas naga ni, jadi Yen akan serang dari atas. Meteor bintang. Alien misteri pula akan serang dari bawah. Rasakan kuasa gadget alien ini. Bazooka! Kita kena serang bahagian sayap naga tu. Baik, Yen. Saya faham. Semua askar, cepat guna sihir pedang. Kita tolong Yen dan alien misteri kalahkan naga itu. Abra, kadabra. Tahniah, Yen. Tahniah, alien misteri. Awak berdua dah berjaya kalahkan naga itu. Terima kasih sebab selamatkan tempat tinggal kami. Akhirnya misi kita sudah selesai. Tapi alien misteri rasa ada sesuatu yang pelik. Kenapa naga itu hanya menyerang istana? Macam ada satu rahsia besar yang kami belum tahu. Oh tidak, Yen dan alien misteri dah kena tipu. Kita kena buat sesuatu. Supaya mereka berdua tahu perkara sebenar. Sebab awak berdua sudah selamatkan tempat ini. Jadi, Raja nak ucap terima kasih. Dia jemput awak berdua datang ke istana. Jom, ikut saya sekarang. Wah, seronoknya. Kita dapat masuk istana dan jumpa Raja. Besarnya istana ni. Tengok tu, ramai betul askar dekat sini. Wah, cantiknya. Banyak benda menarik dalam istana ni. Jadi inilah bilik Raja. Raja ni sangat kaya. Yen, kita dah sampai. Raja ada dekat sana. Yen,
Alien Mystery. Tahniah sebab berjaya selamatkan kami daripada naga. Saya ialah raja yang memerintah di sini. Sebagai tanda terima kasih. Malam ini, saya akan buat parti besar di istana. Awak berdua dijemput untuk datang. Wah, seronoknya. Yen tak sabar nak pergi parti istana malam ini. Mesti banyak benda menarik nanti. Tapi, sementara tunggu malam. Apa yang kita nak buat sekarang? Saya ada idea. Apa kata awak pergi ke sekolah ahli sihir? Di sana, awak boleh belajar banyak perkara tentang sihir. Ahli sihir pun ada sekolah ke? Ya, kami pun ada sekolah untuk belajar ilmu sihir. Oh, jadi inilah sekolah ahli sihir. Jom kita masuk dan tengok apa yang ada di sana. Di sini ada banyak mata pelajaran yang menarik. Yen nak pilih yang mana satu ni? Aha! Yen dah tahu. Yen nak belajar yang ini. Kita letakkan barang kat sini dulu. Dalam kelas ini, mereka akan ajar cara guna penyapu ahli sihir. Senyap semua. Cikgu sihir dah masuk kelas. Baik murid-murid, hari ini kita belajar cara nak terbang guna penyapu. Mula-mula, kita buat macam ni. Akhirnya, Yen dah tahu cara nak terbang guna penyapu. Abra, kadabra. Tengok ni, Yen dah boleh terbang keliling bandar. Seronoknya belajar sihir terbang ni. Sekarang, Yen nak terbang lagi tinggi. Tu ada awan. Jom kita cuba jalan atas awan tu. Wah, tengok semua. Yen boleh jalan atas awan magic ni. Cantiknya tempat ni dari atas. Pokok banyak, semua hijau. Rumah pun cantik. Nampaknya, Yen sangat gembira dekat atas tu. Alien Mystery. Boleh tolong kemas bilik cikgu? Baik, cikgu. Saya pergi sekarang. Hah? Parti dalam istana dah mula. Tapi mana Alien Mystery? Sejak petang tadi, Yen langsung tak nampak dia. Yen, parti ini saya adakan khas untuk awak. Saya harap awak suka parti ini. Kami berdua kena pergi sekarang. Semoga awak berseronok. Bosannya. Alien Mystery tak ada. Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Sekejap lagi semuanya akan berakhir. Kita akan jadi kaya selamanya. Saya kena beritahu Yen perkara sebenar. Psst, psst. Yen! Psst, psst. Hey! Hah? Alien Mystery. Dari tadi Yen cari Alien Mystery. Alien Mystery pergi mana? Kenapa hilang? Yen, cepat ikut saya. Ada sesuatu saya nak tunjuk. Kita nak pergi mana ni? Panjat ni, Yen. Tak sangka ada laluan rahsia di sini.
Alien misteri marah sangat ni. Cepat, Yan. Kita dah nak sampai. Turun bawah sini. Alien misteri, kita kat mana ni? Kita sekarang berada di bilik rahsia dalam istana. Yan, tengok sana. Apa yang ada kat sana? Itu kan anak naga. Kenapa anak naga ada kat sana? Yan, sebenarnya kita berdua dah kena tipu. Anak naga tu istimewa. Setiap kali dia menangis, dia keluarkan emas. Jadi, raja dan askar buat benda jahat. Mereka curi anak naga tu. Ibu naga pula. Cuma nak selamatkan anaknya. Sebab tu ibu naga serang istana. Lepas tu, raja dan askar tipu kita. Supaya kita lawan ibu naga tu. Padan muka. Yan dan alien misteri dah kena tipu. Kami berjaya tipu Yan dan alien misteri. Padan muka. Tak sangka. Rupanya mereka berdua tu jahat. Yan tak akan maafkan mereka. Tapi alien misteri, macam mana awak boleh tahu semua rahsia ni? Yan masih ingat ke mereka ni? Bukan ke mereka ni kumpulan ahli sihir jahat? Sebenarnya kita salah faham. Mereka sebenarnya ahli sihir yang baik. Mereka ialah pejuang yang jaga keamanan. Dan salah seorang ahli dalam kumpulan tu ialah cikgu sihir kita. Tadi, masa dekat sekolah, cikgu sihir telah ceritakan semua ni pada alien misteri. Alien misteri, malam nanti kami akan serang istana. Sebab kami nak selamatkan anak naga tu. Jadi, kami perlukan bantuan Yan dan alien misteri. Baiklah, Yan faham. Jom, kita selamatkan anak naga tu. Bagus. Nampaknya Yan dah setuju nak tolong kita. Jadi, masa untuk kita mula rancangan. Abra, kadabra. Perhatian semua askar. Istana kita diserang. Cepat, semua bersiap. Apa? Istana kena serang? Berani ya awak tipu Yan dan alien misteri? Kali ini awak akan terima akibatnya. Alamak, Yan dan alien misteri dah tahu perkara sebenar. Serang mereka cepat. Alien misteri, Yan akan lawan semua ahli sihir tu. Awak pula pergi selamatkan anak naga. Baiklah Yan, saya faham. Semua askar, cepat guna sihir pedang. Rasakan ini, gadget alien, bazooka. Jangan risau, alien misteri akan selamatkan awak. Sekarang, alien misteri akan guna gadget istimewa untuk hantar awak balik rumah. Ini gadget alien. Teleport sekelip mata. Yan! Alien misteri dah berjaya hantar anak naga tu balik ke rumah dia. Sekarang anak naga dah bersama ibu dia semula. Bagus. Anak naga dah selamat. Jadi sekarang, masa untuk serangan penamat. Tolonglah maafkan saya. Perbuatan awak tidak boleh dimaafkan. Raja dan askar dah berjaya ditangkap. Semua harta istana itu pula akan diberi kepada orang yang miskin. Kumpulan kami juga akan terus jaga keamanan tempat ini.
Jadi Yen dan alien misteri tak perlu risau lagi. Awak berdua dah boleh balik ke dunia manusia. Baiklah, kalau semuanya dah selamat, kami bersedia untuk pulang. Selamat tinggal, Yen. Terima kasih sebab selamatkan kami. Jangan lupa datang lagi, Yen. Selamat tinggal semua. Tekan sini sebelum terlambat.